Jom kita mulakan kelas kita dengan yang Islam boleh membaca Ummul Kitab dan yang bukan Islam boleh bertafakur mengikut cara masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, now let us move to chapter 3.3, man-made satellite. Okay, you boleh check you punya buku teks. What is man-made satellite? Satellite kita tahulah yang mana kita hantar roket ke angkasa lepas, then kita open dia sebagai satellite. Kita buka jadi satellite tau. Yang mana kita Malaysia pun banyak satellite kita ada Mersat, Tungsat, Razaksat, kan. So what is orbit of satellite? You tengok kat sini This one is ISS. What is ISS? International Space Station. Kita boleh sebut sebagai apa tau? Dia macam homestay lah dekat angkasa lepas. Yang mana ISS ni dia ialah gabungan daripada banyak negara punya teknologi. Macam hari tu cikgu tengok ada yang katakan Canada kat sini, Japan kat sini, France kat sini, UK kat sini. Dia boleh attach tau. Pergi attach dan dia masuk dalam tu untuk buat kajian lah. Malaysia pernah hantar seorang angkasawan, nama dia adalah SMS Datuk Syekh Muzaffar Syukur. Okay, yang mana tahun 2007 kalau tak salah cikgu. Dia pergi ke sana buat uji kaji apa semua, dan dia balik ke bumi lah, balik ke Malaysia. Alright. So yang ni dia berada because large size and orbit at height of 408 km. Message satellite is difficult to be seen because it's small size and orbit at height of 35,786 km. Masya Allah. Sangat tinggi lah ke atas. Kita tak nampak. Tetapi dia sangat-sangat laju. Sangat-sangat laju mengelilingi bumi. Dia hanya perlukan 90 minit untuk satu kali keliling bumi. Maksudnya in one day it's about 16 times. 16 kali dia pusing bumi. Ni kelajuan ISS bergerak. Tapi ketinggian sangat tinggi lah. 35,786 km. Sana. Masya Allah. Ini Mersat. Kalau ISS dekat lagi. 408 km. Oh, yang tadi ialah Mersat. Yang ni kalau kita tengok, formula for centripetal force and Newton universal law of gravitation are used to establish and determine the linear speed of satellite. Kita boleh tahu dia punya linear speed. What is formula for linear speed? V equal to square root of GM over R. Ini kita nak tahu ni. Okay, yang ni kita boleh kira menggunakan formula ini. Jom kita tengok. You tengok bila dia orbiting the Earth, this satellite orbiting the Earth, there is a force here. This force is we call as centripetal force. Centripetal force. Kan? Apa centripetal force ni? Yang kita belajar itulah. F equal to mv square over R. This one is centripetal force. Sudah pasti dia ada acceleration. Centripetal acceleration. A equal to V square over R. Nashwin datang. Okay, welcome Nashwin. Okay, kalau kita tengok yang ni satellite ini, dia move with at common velocity, ataupun kita panggil dia uniform velocity. Bukan uniform velocity sebenarnya, dia adalah linear speed. Linear speed yang kita gunakan formula V equal to GM over R. Dia ada square root. Okay. Nak code. Siapa nak code ni? Dia tak masuk group ke? Kejap ada seorang budak ni dia tak boleh masuk. Kenapa? Dia nak code. Saya dah join. Okay.
Okay, semua boleh nampak kan cikgu present? Kalau boleh angkat tangan. Yes, teacher. Yeah, thank you very much, Erwin. Very good, Erwin. You selalu respond. Thank you. Okay. Now, how can we calculate the formula? Or how can we, kita kata, nak hasilkan formula ni dua je. Yang pertama, F equal to mv square over R. And the other one is F equal to gm m over R square. Ini formula apa ni? Gravitational force. Dan this one is centripetal force. Kita combine together jadi yang ni. mv square equal to over R equal to gmm over R square. M dengan M kita boleh cancel out. Then R ni pergi sana. R dengan R square kita boleh cancel out. Dan yang tinggal adalah V square equal to gm over R. Then V equal to square root of gm over R. Inilah linear speed formula yang kita dapat. Boleh? Sebab kita kata memang sama. Centripetal force is equal to gravitational force. Sebab dia sentiasa mengorbit bumi Okey, jadi kita tengok formula ini kita nak pakai. Sekiranya dia tak bagi R, dia bagi contoh contoh. Sekejap, cikgu rasa cikgu contohin tempat lain lah kejap For example, dia tak bagi radius, dia bagi height. Let's say like this. Atmospheric pressure. Banyak sangat ni. Air. Banyak pula benda ni. Katakan macam ni lah. Kejap Okay, boleh nampak? Okay. Ini adalah bumi. Satellite. Dia bagi sini adalah height. Equal to 400 kilometers. So macam mana kita nak kira dia punya linear speed? We know the formula. Formula is V equal to square root gm over R. Kan? R ini, this R, ialah daripada start from center of the earth until the orbit. Maksudnya the radius of orbit. Yang dibagi hanyalah H. So kita kena tambah satu lagi ialah R besar here. So R actually equal to R plus H. R plus height. Okay. R ialah radius of the earth. 6.36 times 10 to the power of 6. Sorry. 6.37 actually. 3.67. Yang ni dia ada bagi dia mesti kena bagi. Okay, kejap. Okay. 6.37 meter plus height 400 kilometers. You need to change to meter. 400 kilo means time 10 to the power of 3 meter. Baru you akan dapat dia punya in meters. Boleh? Dan kalau you dah dapat, barulah you akan masukkan nilai ini dalam formula. You akan dapat V equal to square root gm over R ni. R ni ialah R plus R lah. R plus H. Then we can calculate the linear speed. Easy right? Boleh kan? Boleh, mesti boleh. Okay, jom kita tengok balik. So R equal to R plus H. So how about this one? This calculation. Let's say this GPS satellite, the height is about 20,200 kilometer from the surface of the earth. Maksudnya dia punya R equal to H plus R besar. Kena tambah ni. R plus H. So mari kita tengok dia punya calculation. Height equal to 20,200 times 1,000. This one is kilometer. Then we get 2.02 times 10 to the power of 7 meters. R is 6.37 times 10 to the power of 6 plus 2.02 plus times 10 to the power of 7. Then we got 2.657 times 10 to the power of 7 meters. This one is R. Dah berapa linear speed dia? Linear speed V equal to square root gm over R. G is constant, gravitational constant. M is mass of Earth. Mass of Earth. Maksudnya ini dia ada constant juga 5.97.
5.97 times 10 to the power of 27, 24, divide by ni R tadi, maka kita akan dapat 3.87 times 10 to the power of 3. The unit for linear speed is meter per second, jangan salah, meter per second. Boleh tak boleh? Boleh kan? Siapa boleh angkat tangan? Yes, teacher. Yeah, very good, very good. Yang lain? Iman and 3 more have raised their hand. Okay, good, very good. So, baca yang ni, yang tepi ni. In a stable orbit, linear speed of satellite is V equal to square root GM over R. This linear speed is high enough for the satellite to move in circular orbit around the Earth. Nampak? Centripetal acceleration is the same as gravitational acceleration. Ini nilai dia akan dapat nilai yang sama. Kalau dekat permukaan bumi, acceleration, gravitational acceleration equal to 9.81 meter per second square. Tapi kalau dia lagi jauh, macam ni kan, jauh kan, the magnitude of linear speed or centimeter acceleration become lower. Memang rendah lagi lah, kan. Alright, kalau yang ni apa pula? If the linear speed of the satellite becomes less than required linear speed, the satellite will fall to a lower orbit. Maksudnya apa? Contoh, let's say this one is Earth, this one is satellite. Sepatutnya at this height, dia punya speed dia should be 3.87 times 10 to the power of 3 meter per second. Tiba-tiba dia turun rendah lagi. Rendah. Let's say 2 times 10 to the power of 3. Maka dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah, maka dia akan masuk ke atmosfera bumi. Eventually dia akan jatuh menghentam bumi. Okay, sebab apa? Tak cukup linear speed pada at certain height. Pada ketinggian tertentu dia ada certain height, certain linear speed. Dia kena required certain speed tu dia kena sama. Kalau tak sama dia akan jatuh. Fall to the lower orbit. Will fall to lower orbit. Tapi kalau terlebih laju macam mana? Dia akan pergi ke orbit yang lebih tinggi. Lebih tinggi. So dia akan orbiting at higher orbit. Itu je konsep dia, boleh. Kalau tidak dia akan free fall. Free fall jatuh ke permukaan bumi, masuk atmosfera kita, terbakar, then eventually dia akan hit the ground. Dia akan menghentam bumi lah. Okay. And continue to revolve towards the Earth until enters the atmosphere. Then the movement of the satellite at the high linear speed against air resistance will generate heat and eventually cause the satellite to burn. Ini yang dia orang nampak tu. Macam bunga api tu. Macam tahi bintang jatuh kan. Rupanya satellite dah pun hancur. Disebabkan apa? Dia punya kelajuan yang sangat tinggi dan dia terbakar. Yang sisa-sisa itulah takut jatuh belakang rumah kita, kan. Tapi kadang-kadang diorang memang ada set up dah supaya dia jatuh di laut ataupun di gurun. Jatuh di gurun tak apalah, tak kena orang. Okay, now what is two type of satellite, which is geostationary and non-geostationary satellite. Yang ni you kena hafal. Kena hafal tau. Ni dia punya karakteristik of geostationary satellite. What is geostationary satellite? Dia in a special orbit named geostationary Earth orbit. We call as GEO. Apa GEO? Geostationary Earth orbit. Kita ada lagi. Selain daripada GEO, kita ada LEO. Kita ada MEO. Kita ada HEO. Dan juga kita ada GSO. Geosynchronized Earth orbit. Lebih kurang macam itulah, aku tak ingat dia punya. Tapi yang ni low Earth orbit, medium Earth orbit, high Earth orbit. So kalau dia bukan GEO, dia mungkin LEO, mungkin MEO, mungkin HEO. Yang ni tak dalam buku teks, tapi kamu boleh cari. So what are the characteristic of geostationary satellite? Yang pertama, in a special orbit, name the GEO tadi, move around the Earth in the same direction. Contoh mudah cikgu bagi macam ni. Let's say satellite MESAT berada di atas Langkawi. Maka bila Langkawi berpusing, bumi berpusing, kan? Earth rotate, maka satellite tadi juga akan sentiasa berada di atas Langkawi. Pusing je dia akan ikut pusing kan. So tak boleh lah in opposite direction. That's why the move around the Earth in the same direction as the direction of the Earth rotation. Sama. Contoh duduk atas Kuantan. Atas Kuantan lah dia, tak berubah. Sentiasa di atas Kuantan. Oh, berpusing je. Boleh tak boleh? Itu karakteristik for geostationary satellite, which is
always above the same geographical location. Aku dah sebut tadi. Kalau atas Kuantan lah sentiasa berpusing. Kalau atas Langkawi lah dia berpusing. Macam tu. Atas rumah kamu lah dia berpusing, dia ikut rumah kamu berpusing. Okay? Orbital period equal to 24 hours. Kenapa? Sebab same as period of rotation of the Earth. Kan bumi berpusing mengenai bukan beredar. You kena ingat dia punya rotation is on its axis, berputar macam ni. One day equal to 24 hours. Sama lah. Maka satelit itu pun orbital period dia also equal to 24 hours. Sama dengan rotation of the Earth for one day, one complete rotation. Okay? Macam tu. Jadi inilah karakteristik for geostationary satellite. You kena hafal dan fahamkan. Okay, next. What is non-geostationary satellite? Dia kata ada two type kan? Ni. Satelit B and satelit A. Satelit A berada pada geo. Maka satelit A adalah geostationary Earth orbit. Ataupun geostationary satellite kita panggil. This one is geostationary satellite. Yalah, yang ni B ni. B ni berada pada LEO, low Earth orbit, maka dia bukan geostationary. Yang ni ialah geo. Dia LEO. LEO maksud dia lebih laju lah. Kalau kita this one is 24 hours, maka yang ni low, less than 24 hours. Contoh macam ISS, dia hanya ambil 90 minit to complete one cycle ataupun one rotation. Maksud dia adalah non-geostationary satellite. Dia betul je kan. Waktu dia 16 kali posisi bumi dalam masa sehari. Tapi kalau dia duduk jauh kat sini, satellite, let's say we have another satellite sini, jauh lagi, ini more than 24 hours. Maksudnya apa? More than 24 hours. This one is mungkin dia berada pada HEO, high Earth orbit. MEO tu tak pastilah MEO ni duduk kat sini ataupun duduk atas sikit. You boleh carilah MEO ni kat mana. Middle Earth orbit. Okay? Boleh faham? Tak boleh faham? Apa Yes. faham? Thank you, Erwin. Yang lain boleh faham ke? Boleh faham kan? Now, let's see what is the characteristic for non-geostationary satellite ini. 3 je dia bagi. Normally in a lower or higher orbit than geostationary Earth orbit. Then, orbital period shorter or longer than 24 hours. Dia bukan 24 hours. Kalau 24 hours, dia dah jadi geo. Yang macam geostationary Earth orbit tadi. Geostationary satellite. Sebenarnya GSO juga 24 hours. GSO. Geostationary synchronized orbit ke? Yang ni you kena cari balik, cikgu tak ingat lah. Okay, above different geographical location at different time. Maksudnya, kejap dah atas Jepun, kejap atas China, kejap dah sampai Arab Saudi, kejap dah atas US, kejap dah atas UK. Sebab apa? Dia tak perlu berada pada tempat yang sama. Sebab dia adalah non-geostationary satellite. Itu sahaja. Okay, next. Kalau ada apa-apa nak tanya, you boleh type ataupun open your mic then ask question. Tak faham. Yang ni you boleh carilah working group internet, gather information function of lifespan for one geostationary satellite and one non-geostationary satellite. Ni you boleh carilah sebab sekarang ni lebih kurang dalam 6,000 lebih. 6,100 tak ingat lah. Yang masih aktif until September 2024. Betul ke? Kalau sekejap kita cari tu. Saya tanya Pakcik ChatGPT ke? Sekejap tanya. Ni Team Active in Outer Space. 6718 lah. Ini tahun 2022. Apa bagi jawapan? Ada jawapan? Dani, Ahmad Dani angkat tangan. Kenapa? Dia ada jawapan. Dia kata there were 6,718 active satellite orbiting Earth. Maksudnya ini tahun 2022 tau. Bukan ni 2025. Yang ni pula bila ni? Ni 5,184. Ini belong to United States saja. Masya Allah. Ni
5184 yang Amerika punya. Dia kata lebih kurang dalam ni. May 1. Oi, ini maksudnya ni lah 7560. Ini yang latest maybe. 7560 satellite still active. Duduk atas sana. Yang tak aktif, dia akan jadi kita punya space junk. Dia orang macam tu lah. Sampah angkasa lepas. Kalau dia jatuh ke bawah, dia akan terbakar. Lepas tu tengoklah kat mana dia akan jatuh. Alright. Bukan 6100, lebih daripada ni. 1000 dia cakap kan. Now, what is the comparison between geostationary and non-geostationary satellite? Ini antara contoh lah yang dia bagi. Kita tengok. Okay, here. What is the common factor ataupun common yang samalah kedua-duanya? Dua-dua menggunakan formula ni. Geostationary and non-geostationary satellite both orbit the Earth. Bila sebut satellite, kita cerita pasal bukan bulan, bukan bumi mengelilingi matahari. Kita cerita pasal satellite orbiting the Earth. Satellite yang man-made. Man-made bukannya semula jadi. Yang semula jadi lah contohnya bulan. Bulan adalah type of satellite. Kan sebab apa dia mengelilingi bumi. Okay. So yang ni kita man-made lah. Orbit the Earth. Lepas tu formula dia untuk linear speed sama je. V equal to square root of GM over R. Dan juga nak tahu period ialah T equal to square root of 4 pi square R cube over GM. Ini datang daripada mana ni? Ini datang daripada Kepler's law. Kepler's law you ingat lagi tak? Kita tengok. Kepler's law dia sebut apa? T square directly proportional to R cube. Kan? So T square equal to K R cube. Dan K ni pula ialah apa? 4 pi square over GM R cube. T square. Ya. Yeah. Ini formula dia asal. Jadi kita kata memanglah ini adalah constant. 4 pi square over GM. So sekarang ni kalau kita nak cari T, that's why kita dapat square root 4 pi square R cube over GM. Inilah formula untuk mencari period of orbital period kita panggil. Orbital period. Datang daripada Kepler's law juga sebenarnya. Boleh kan? Senang kan? Okay, jom. Okay, tengok the geostationary satellite first. Direction of motion same as direction of Earth rotation. Betul. Kalau kita pusing timur ke barat, dia timur ke barat lah dia. Mesti ikut sama. Orbital period equal to 24 hours. Above the same geographical location. Atas kuantan lah dia ikut. Tak boleh pergi tempat lain. Sebab dia sentiasa sama speed bumi sama dengan speed dia. Linear speed dia. Contoh bagi geostationary satellite adalah communication satellite. Untuk communication ni, untuk international communication tak kisahlah. Antara satunya adalah MEASAT. Yang ni MEASAT ni untuk astro kita. Antaranya lah fungsi dia iaitu Malaysia East Asia Satellite. Dia adalah sejenis geostationary satellite. Okay. Tengok pula non-geostationary satellite. Direction of motion need not be the same. Tak semestinya sama dengan as the direction of Earth's rotation. Then T is shorter or longer than 24 hours. Kita dah bincang tadi. Kalau duduk bawah less than 24 hours. Kalau duduk atas daripada geo more than 24 hours. Above different geographical location, tak kisahlah dia duduk kat mana. Direction dia pun tak kisah. Nak ikut ke tak ikut, tak kisah. Lawan jam, ikut jam, tak ada masalah. Then, ini antara contohnya lah. Earth imaging. Ni, kita gunakan, abang ambil gambar Google Earth tu. Dia guna satellite ini. GPL, Global Positional System. Tak tahu di mana kita duduk. Zaman sekarang ni sangat advance. You nak pergi KL, tak payahlah nak telefon kawan. Kat mana jalan ni, kat mana kan. Tekan je alamat, terus sampai dia bawa sampai ke destinasi you. GPL, Global Positional System. Weather forecast. Ni, nak tahu. Malam esok nak hujan ke tak hujan, pun kita boleh tahu juga ada satellite dah nampak dah. Angin ini bergerak daripada Sarawak nak menghala ke Kuantan. Dalam masa 5 jam sampai. Jadi dia pun kata okeylah kita buat ramalan, angin kencang ini akan bergerak daripada Sarawak, dalam masa 5 jam akan sampai Kuantan. Maka akan hujanlah Kuantan. Itu dia buat forecast. Dia bukan main baca-baca jampi, tidak. Dia aja baca ni ikut angin. Kalau dia ada, satellite dah ambil gambar.
Okay, dia dah ambil imaging kat sana. So antara non-geostationary satellite untuk Malaysia punya ialah Iong Sat, Razak Sat, Pipit, ISS. Ni bukan Malaysia punya lah. ISS ni untuk Space Station, International Space Station. Ini semua adalah non-geostationary satellite yang mana duduk rendah daripada geo atau lebih tinggi daripada geo. Sampai situ boleh faham ke? Siapa faham angkat tangan? Yes. Ya, thank you very much Erwin. Yang lain? Angkat tangan. Ya, Putra and 5 more have raised their hand. Thank you very much. Okay. Periksa masuk sehingga habis tajuk ni. So, make sure you tahu dan you faham. Okay, now. What is escape velocity? Thank you. Nur Aisyah Farihin and 5 more have raised their hand. Thank you. Okay, what is escape velocity? Ni, escape velocity. Ada juga velocity melarikan diri. Lebih kurang macam tu lah. What is escape velocity? Minimum velocity needed by an object on the surface of the Earth to overcome the gravitational force and escape to outer space. Maksudnya, minimum velocity, hal laju yang paling minimum nak keluar daripada bumi. Kalau tak capai hal laju ini, minta maaf, you tak boleh keluar daripada bumi. You akan dipegang, akan ditarik oleh siapa? Gravitational force. Tak akan lepas. You tak akan lepas. So, kita ada required minimum velocity to make sure that you can. Einstein Albert. Nampak takut je aku nak buat kelas. Albert Einstein masuk join kelas kita. Thank you Albert Einstein. Tak tahu siapa Albert Einstein ni. Albert Einstein join. Alright. Okay. So sekarang kan, gravitational force ni, escape to outer space, kalau tak cukup, tak capai minimum velocity, then you tak boleh keluar. Contoh, you pergi ke Mars, travel to Mars, kan? Tiba-tiba you punya minyak tak cukup nak keluar, nak overcome the gravitational force of planet Mars, then you memang tak boleh balik, duduklah di sana. Nampak Albert Einstein dah angkat good. Thank you Albert Einstein. So apa dia punya formula? Jom kita tengok escape velocity. If the distance of an object from the center of the Earth r, the mass of object is m, and mass of Earth is m star. Objek tu satellite je lah, m kecil. Mass of Earth m besar. Then the object possesses gravitational potential energy U equal to negative gmm over r. Okay, dia lain sikit daripada I like physics and I discovered physics. Masya Allah, hebat Albert Einstein. Thank you Mr. Albert Einstein join our class. Ya, dia ada negatif. Why negatif? Dia move in opposite direction. Kan, kalau dia ke sana, dia ke sini. Daya dia. So, gravitational potential energy ini, U equal to negative gmm over r, beza sikit daripada gravitational force, which is gmm over r square. Nampak tak beza dia? Sini tak ada square. Okay, boleh nampak? Dan dia adalah negatif. So, yang ni kalau kita tengok, dia based on kinetic, principle of conservation of energy. State that kinetic energy sah dengan potential energy equal to zero. Ni. Kinetic and potential energy equal to zero. Maksudnya apa? Kinetic energy is half mv square. Jom cikgu buat kat sini. So we have kinetic energy half mv square plus tadi kita apa? Negative gmm over r equal to zero. This one is EK, kinetic energy plus potential energy equal to zero. Ini mengikut pada principle of conservation of energy. The principle of conservation of energy state that energy cannot be created nor destroyed but can change state. Dia boleh berubah bentuk tapi tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan. Dah complete dah nilai energi tu. So jadi macam ni, kalau kita letak ni, bawa pergi sana, tengah mv square equal to gmm over r. So kat sini kita boleh cancel out. M ini dengan M ni boleh cancel out. Then 2 ni pergi atas. 2gm over r equal to v square. Then v equal to square root 2gm over r. Dapatlah kita punya formula. This one formula for what? Escape velocity. Macam sama je, tak sama.
Tadi kita apa? Linear speed. Linear speed, formula dia V equal to square root GM over R. Nampak? Apa beza dia? Beza dia number 2. This one 2 GM over R. This one GM over R. Itu je difference between linear speed and escape velocity. Boleh tak boleh? Apa faham angkat tangan? Yes, teacher. Okay, thank you Erwin. Yang lain boleh faham sama macam Erwin ke? Putra Haziq and 3 more have raised their hand. Thank you very much. Boleh faham Boleh go, boleh. Bagus Putri. Okay. So make sure you faham nak guna formula ini diberi. Joshua Yap pun angkat tangan. Thank you Joshua. Ahmad Dhani, thank you very much. Yang lain juga tak nampak Ahmad Dhani and 5 more have raised their hand. Faris Haikal pun angkat tangan. Thank you. Jangan lupa tap screen. Lee Kian Yi. Okay, Lee Kian Yi. Okay, thank you. Kalau cikgu buat live YouTube ni, you dah boleh tap screen. Hong Jie Hui. And see others. Have ready hand. Thank you. Jangan lupa bagi gift. Tak payahlah. Chan Yan Tung. Tak payah bagi banyak-banyak lah. Bagi single sudah lah. Seko. Kan, dapat single seko pun berguling dah cikgu. Kasih Nur Raihan. Thank you. Oh, tap screen. Tap screen. Emma and the others. Thank you very much. Alright. Jangan lupa tap screen dengan like and share. Okay, jom kita tengok. Apa nak guna ni? Formula diberi. You tengok linear speed. Cuma dia tak tulis linear speed. Dia just bagi V equal to square root GM over R and V equal to 2 GM over R. So you need to know which one is escape velocity, which one is linear speed. Boleh kan? Jom kita kira. What is linear speed for rocket to move out from the earth? Okay, jom kita kira. Bumi kita, berapa yang diperlukan untuk lari daripada bumi? Nak lari daripada bumi. Jom. V equal to square root. You tolong kira. Tekan kalkulator sama kalau boleh. 2GM over R. Kalau bumi kita begini, R itu di permukaan bumi, maka R ni equal to R besar. R besar apa? Adalah radius of the earth. Aku bagi semua nilai. Nilai G equal to 6.67 times 10 to the power of negative 11. Dia ada unit, aku tak ingat unit. Bukan tak ingat, tak lah nak tulis. M equal to 5.97 times 10 to the power of 24 kilogram. Ini panjang ni, Newton meter square kilogram negatif 2. Itulah unit dia panjang. Lepas tu R kita lah R besar 9.37 times 10 to the power of 6 meter. Okay, now try to calculate. What is the value of B? Cepat. Betul ke bumi GC mass of Earth 5.97? Betul ke? Betul dah ni. Cuba cari betul tak ni? Betul go. Nasib baik betul. Thank you Putri. G betul tak G? Betul. Betul juga. Radius of the earth? Betul juga. Betul juga. Okey, kira. Kalau betul juga kira. Okey, kira. Tekan kalkulator betul-betul. Ada 2, 6.67, 10 negatif 11, 5.97, 10 kuasa 24. Allah angkut. Adik. Taklah, saya pakai 5G. Pakai 2. Tak apalah, tunggulah ayah habis kelas 9.30. Betul itu. Pasal. Okay, bawah dia apa? 6 point. Okay. Siapa dapat cepat? Bagi jawapan. Type. Bukan tap screen. Type. Type jawapan. Cikgu nak tengok. 1118, 1.38. Damia.
Unitnya apa Damia? Uish, 1, 1, 1, 81 point berapa tadi? Wrong. Albert Einstein kata wrong. Uish, Albert Einstein guna formula apa ni? Point berapa juga tak nampak tadi Damia tulis. Aduh, macam nak tengok balik ya. Saya nak tengok jawapan dia. Income messages. Point 38. I can't see your screen. Alamak. Dave kata tak boleh tengok screen. Joshua Yap cakap 1.181 km per second. Okay. Ni point 83. Point 38 balik. Alamak. Point 38. Meter per second. Betul? Ya, Erwin pun dapat 11181.8. Okay. Point 8 ke point 38? Alamak. Albert Einstein kata wrong lah. Dave kata 11181. Okay, good. 38 kan? Einstein, ejaan fizik kena ada S lah. Fizik. Nyanyi kita sama. Aisyah cakap sama. Bagus Aisyah. Okay, so kau akan dapat inilah dia. Lebih kurang lah Albert Einstein left dah. Alright, jom kita tengok. Income. Jawapan dia ialah benarlah yang kau sebut ni. Lebih kurang ni lah Ataupun untuk escape velocity biasanya kita gunakan dalam kilometer per second. Which mean you kena bahagi lagi 1000. 11.181 for kilometer per second. Inilah speed ataupun escape velocity yang kita perlukan untuk keluar daripada bumi. 11.2 approximately 11.2 kilometer per second. You tahu tak jauh mana 11.2 kilometer per second ni? Let's say lah daripada sekolah kita kan. Sekolah kita 11 kilometer lebih kurang ke Balok. Lebih kurang macam tu lah. Straight line. Dalam 1 second daripada SBS sampai Balok. Itu 1 second. Lebih kurang cikgu pun tak tahu apa kan. Let's say. 11 kilometer 1 second. 2 second dah 22 kilometer. Lebih kurang 40,300 kilometer per hour. Inilah kelajuan dia lebih kurang yang diperlukan oleh roket untuk to overcome the gravitational force. Nak keluar daripada tarikan graviti bumi, ini dah kelajuan dia yang diperlukan. Aisyah dapat? Bagus Aisyah Farihin. Alright, jadi pastikan kamu tahu nak kira, nak tekan calculator dan dapatkan jawapan yang ni lah. Okey, jom kita tengok seterusnya apa lagi dia cerita. Jom kita tengok apa jadi kalau planet tu lebih kecil. What happen if escape velocity depends on mass of the earth and distance of the object. Escape velocity does not depend on mass of the object. Maksudnya roket tu berapa distance dia tak ambil kira. Does not depend on mass of the object but depends on the mass of planet itu. Kalau dia nak keluarkan berapa kan. So kita boleh kira lah nanti untuk Mars, untuk Venus, untuk Uranus, Neptune, semua kita boleh kira. Kalau kita tahu dia punya R dia dan dia punya mass dia. Kalau kita tahu, confirm kita boleh kira dia punya escape velocity. Okay, now tengok what is benefit ataupun apanya manfaat daripada implication of escape velocity ini. Masya Allah, sangat hebat. Tengok betul-betul. Benefit of an implication of escape velocity, dia kata high escape velocity of the earth which is 11,200 meter per second yang you kira tadi tu 11,183 berapa tadi 3 lah, lebih kurang macam tu lah kan. 1, 2, 3 lebih kurang macam ni, let's say kan. Have benefit and implication on humans. Yes, one of the benefit is able to maintain a layer of atmosphere around it. Kalaulah escape velocity ini rendah, maka atmosfer kita semua akan terbebas ke outer space. Habislah kita. Tapi disebabkan escape velocity tinggi, dia punya atmosfer ni bergerak pada kelajuan 500 meter per second. Jauh sangat lah. It's not only 0.5 km per second. Sangat-sangat slow. Nak banding dengan 11.2. Right? That is lower than escape velocity from the earth. As such, air molecule they are moving randomly will not be able to escape from the earth into outer space. Masya Allah. Nampak? Dia duduk kekal lah kat sini. Kalau tidak, habislah udara kita keluar ke angkasa lepas. Then,
Another benefit is high escape velocity of the Earth also enable commercial aircraft or fighter jet to fly to high level in the atmosphere without possibility of escaping into outer space. Dia terbanglah tinggi mana pun, 33,000 kaki, 10,000 kaki, 33,000 kaki, 50,000 kaki, tak akan terlepas ke angkasa lepas. Okay, ni ialah MH730. Yang hilang tu 370. Ni yang tak hilang punya. Ini 730. Let's say kan. Dia terbanglah tinggi mana pun, dia nak pusing naik ke atas, tak boleh juga terlepas. Tak boleh lepas. Maka dia akan turun balik ke bawah. Sebab apa? Gravitational force greater than dia punya escape velocity. Tak boleh lepas. Maka, nampak? Commercial aircraft hanya lebih kurang linear speed dia lebih kurang dalam 250 meter per second. 0.25 only kilometer per second. So, dia tak akan lepas. Fighter jet, 2.2 kilometer per second. 2.2 kan? Ataupun 2,200 meter per second. Equal to 2.2 kilometer per second. Still far from escape velocity of the Earth, which is 11.2 kilometer per second. Pun tak boleh lepas juga. Dahlah jatuh balik ke bumi. Okay, boleh faham kan? Jadi, siapa yang lepas? Ni dia. Ini roket. Roket ni guna bahan api yang sangat banyak. Then, the launching of rocket requires large quantities of fuel to produce high thrust. They enable the rocket to achieve escape velocity of the Earth. Hence, it can send to a spacecraft into outer space. Oh, boleh faham ke? Boleh faham ni? Boleh ke? Yes. Okay, thank you. Ini senang je kan? Baca pun you boleh faham lah sebenarnya. Alright, lagi kita tengok apa lagi. Solving problem involving escape velocity. Jom kita kira. Tolong kira dengan menggunakan, by using this formula, V equal to 2gm over R, square root 2gm over R. Try to calculate what is escape velocity for Venus, Mars and Jupiter. Kita nak tengok what is the relationship between mass and radius to escape velocity. Okay, now try to calculate Venus, Mars and Jupiter. Tolong bagi jawapan kat sini. Kita ambil gambar sikit. Nampak muka cikgu je, tak nampak muka korang semua. Okay, kamu kira dulu, kira. Mana nak bagi nampak semua. Oh, ni ha. Joshua Yap, raise hand. Okay, senyum-senyum nak ambil gambar. Nampak pun muka korang, nampak muka je. Tak cuba hantar dekat grup mana Ko Kang Yao tak boleh join. Cikgu tak lepas. Alamak, kenapa tak lepas ni? Tak lepas. Dan okay. Alright, Yong Tien boleh nanti cikgu hantar. Prahazi Albert Einstein. Like Facebook. Okay, nanti cikgu ambil gambar. Macam mana gambar? Ko Kang Yao. Okay, Ko Kang Yao. Aku tak ingat lah you kelas mana, Neon ke, Zenden ke, Krypton ke. Kalau kau buka kamera nanti cikgu ambil gambar kemudian kita kira dulu. Ni ada lagi, macam mana nak tengok, 30 others. Wow, Abdul Wafi ada, Afza ada. Thank you Abdul Wafi. Afza, Ahmad Dhani ada, Brittany ada, Chan Yantung ada, Clement Howe, Damia Christina, Danish Darwishi, Albert Einstein. Alamak. Kita sangat berbangga ni. Albert Einstein join kita. Emma ada, Erwin Chua, Hong Jia Hui, Iman ada, Jeffrey T, Zi Hong ada, Jia Yin Meng,
Jonas Dingguan, Joshua Yap, Kan Kahui, Lee Kian Yi, Lim Yi Shan, Muhammad Ilyas. Mak Ilyas pun ada. Muhammad Faris ada, Muhammad Syahir ada, Nur Aisyah Farihin, Nurul Hasbida, Ong Jin J, Pui Chuan K, Pui Chuan K, Putra Haziq ada, Kasih Nur Raihan ada, Kasih Sofia ada, Safira Karista, Chena Hil, macam mana nak sebut Chena Kau Clement, Chena Kau, Kau right. Chena Kau ni cikgu kenal ni, yang pakai mask ni. Betul ke? Sheng Li ada, Tave Cadet Police punya. Yashwini ada. Alright, thank you very much all of you yang join kelas kita pada malam ni. Alright. Jom kita tengok. Kau kira betul tak betul kau kira? Mana calculation tadi? Bukanlah. Apa dapat ni? Venus, berapa dia punya escape velocity? Kasih Nurhan. Like. Cikgu letih tau. Tadi cikgu kelas agak banyak lah. Daripada pukul 12 sampai 4. Lepas tu pukul 5 sampai 7. Balik-balik terus mandi semayang. Dengan kurang. Tapi tak apalah, jam setengah je. Venus. Berapa Venus? 10,000. 10,362. Betul ke? Venus 362.5. Okay, good. How about Mars? Ni, Elon Musk nak bawa kita ke Mars ni. Apa Mars? Mars. Very harapkan. 5018.87. And how about Jupiter? Apa Jupiter ni? Besar ni Jupiter. Berapa? Aku rasa dia 60 something, 60,000. Apa? Tak ada orang yang hantar lagi jawapan. Thousand. Rasalah 60,000. Masih mengira ke? Cikgu nak guna kalkulator cikgu, tapi kalkulator cikgu hilang lah pula. Ngam dah. Air ni. Kamu tak square root kot. 199. Rasa dia bukan. 76,000 something. 3,000 something. Ya, 216. 216 point. Tak kisahlah, point something. Bermaksud this one is about 10.4 kilometer per second. This one 5.02 kilometer per second. And this one is about 60.22 kilometer per second. You tengok betul-betul ni. Ni. Venus, Mars and Jupiter. Kalau kita pergi Mars, hanya 5.02. Which mean less. Tiff dah dapat 60.216. Ya, betul. Tiff. Betul, Tiff. Thank you. Jadi, kalau you tengok, kita punya planet Earth 11.2 km per second. Venus, dia lebih kecil. Memanglah dia kecil sikit. Kita 5.97. Dia 4.87. Time 10 to the power of 24 sama dengan kita. Jadi, that's why lah dia punya escape velocity is lower than the Earth's escape velocity. 10.4 km per second only. Kalau pergi Mars, 5.02 km per second, which means lower than the Earth, almost half. Lebih kurang separuh daripada kita punya escape velocity. Maksudnya, kalau kita dah landing dekat Marikh, senang tak kita nak keluar balik? Senang ke susah? Tak ada respon. Ya, thank you Josh. Ya, much easier, right? Senang. Joshua Yap cakap senang. Senanglah kita nak keluar daripada Marikh, nak banding dengan bumi. Bumi pun kita perlukan
bahan api yang sangat tinggi, more fuel. Tapi pergi ke Mars, so just half daripada bahan api yang kita keluarkan dah boleh keluar. Tapi kalau you tiba-tiba tersangkutlah dekat Jupiter, bawa roket pergi sangkut dekat Jupiter, ni agak-agak macam mana? Apa jadi? Almost 5 or 6 times daripada Earth escape velocity. Jadi apa yang kita agak-agak boleh keluar daripada situ. Joshua yang cakap habis sangkut. You cakap memang habis sangkut. Kami kat sini dah baca Yasin. You tahu tak apa maksud baca Yasin? Memang dia meninggal kat sana lah. Tak boleh balik dah. Kita duduk sini buat kenduri doa selamat baca Yasin lah. Kata memang tak boleh buat apa dah. Dia dah sangkut kat Jupiter, memang meninggal sana lah, tak boleh nak balik. Walaupun dia ada nuclear energy, mungkin lah kok boleh lepas daripada escape velocity daripada Jupiter. Sebab apa? Dia punya size is very very huge, very very large, 10 to the power of 27. Nak keluar daripada sana memanglah sangat-sangat susah. Sebab tu Pakcik Elon Musk, Pakcik Elon Musk, apa ni? Dia nak bawa kau pergi duduk dekat mana tau? Dekat Mars. Tapi jom kita tengok, jom kita kaji sikit macam mana perjalanan nak pergi Mars ni. Jom kita tengok. Kita tengok kan. Mana nak pergi Mars? Pakcik kau rasa macam nak pergi juga. Tapi apa jadi kalau kita pergi kan? Nak pergi mari. Travel to Mars. Okay, here we go. This one is Earth. This one is Mars. You tengok Earth's rotation will take about 1 year, which is 365 days. Kan? 3, 6, 5, 1, 4 days. Inilah 1 tahun. Tapi Mars ini, it will take about 1.9 years. 1.9 years Earth years. Dia guna bumi punya ni lah, equal to 1 Mars year. Kan? 1 year dia bersama dengan 1.9 years kita. You bayangkan, dia duduk sini, kita berpusing, dia berpusing, kita lebih laju. Sebab apa? Kita dekat dengan matahari, dia perlahan sikit. Jadi in 2 years, ada satu waktu kita akan dekat macam ni. Dalam masa 2 years, baru ada satu waktu kita akan dekat dengan dia. Bergerak tiba-tiba dekat pada waktu itulah. Dekat dengan dia, waktu inilah kita kena hantar roket untuk naik pergi ke Marikh. Waktu ini je, dalam masa 2 tahun akan jadi sekali. Lepas tu next 2 years jadi sekali pula. Berjumpa dekat dengan kita. Kalau tidak jauh susah. Maka kita kena hantar roket. Agak-agak kamu lah. How long it take from Earth to Mars? Naik roket. Bukan naik kereta Viva tau. Naik roket. Agak-agak how long it will take from Earth to Mars? Type jawapan. Berapa masa? Kau jangan tanya Copilot, kau jangan tanya Gemini, jangan tanya ChatGPT. Tak cik. Tak boleh tanya AI. Kau jawab sendiri. Tapi cikgu tak ingat, lagi kena tanya ChatGPT juga. Cepat, berapa? No idea? How long it will take for rocket from Earth to Mars? Around 6 months. Betul ke? 7 months. Oi, ganas sangat ni. Kau tengok GPT ke bukan? Ya. Alright, tak apalah. 7 months, 9 months, half of a year. Saya guna logik je aku. Oh, bagus saya. Saya guna logik. Okey ya. So apa jawapan dia? Yang cikgu tahu. Jadi kau cuba cari. Hampir setahun mati oh. Yang cikgu tahu kalau pada keadaan paling dekat ini, it will take about 3 months only. 3 bulan. Tapi 3 bulan bukan naik kereta Velfire, bukan naik kereta BMW, kan? Kereta sedapnya. Oh, sehari pun kita rasa sakit belakang dah. Ini 3 bulan duduk dalam apa? Dalam roket. Roket pula bukan bergerak pada laju 120 km sejam. 40,300 km per hour. Ni lebih kurang tadi lah 11.2 km per second. Masya Allah. You nak duduk 3 months dalam roket. Ada. Kalau ke bulan, roket hanya perlukan 3 days. Kalau tak salah cikgu nanti kita check balik lah.
Takkan cikgu ingat hari tu 3 days untuk sampai ke bulan. Tapi nak ke Mars, it will take about 3 months. 3 months you naik roket. Duduk dalam roket. Roket pula bukan luas selesa macam kapal terbang tu. Kapal terbang 8 jam pun kita dah pening. Kan, nak pergi Mekah. Ini kan pula 3 months. Nak makan Maggi dalam tu. Masya Allah. Tak kisahlah, kau pergilah dengan Pakcik Elon Musk, cikgu tak nak pergi. Okay? Jadi, itulah. Ni, tapi kalau kita pergi Maris, tak ada masalah sebab apa? Dia punya escape velocity is lower than the Earth. So, senanglah untuk kita nak keluar daripada situ, masih ada harapan lah ataupun Mercury ni lagi kecil, lagi rendah dia punya escape velocity. Boleh tak boleh? Boleh faham kan? Boleh. Okay, thank you Damian. Damian ni kelas mana? Okay, thank you Erwin. Argon. Oh, Damian kelas Argon. Ingatlah, cikgu cuti 4 hari, cikgu tak ingatlah kau yang mana satu. Lupa dah habis. Dari cikgu format macam kepala otak cikgu dah lah format dah. Ni, laptop cikgu ni baru format tau. Masya Allah. Sampai hidup lagi. Alhamdulillah. So, man-made satellite ini kita dah bincang tadi. So, yang last tadi apa? Ada lagi tak? Last. Escape velocity kita dah bincang. Dan ni, kalau kau sangkut kat bulan, dia suruh kira juga gravitational acceleration on the moon and the sun. Oh, gravitational acceleration kita kena guna G sama dengan GM over R square. Ini untuk gravitational acceleration. Tapi kalau escape velocity, ni guna 2GM over R. Sama lah formula dia. You tengok mari kita tengok. Tak payahlah kita buat calculation, kita just go through saja. So gravitational acceleration is calculated using formula this one. Kalau kita guna yang ni dekat bumi, confirm kita akan dapat 9.81 meter per second square. Ini di on the surface of the earth, G kita standard, kita dah tahu dah yang ni. Tapi kalau di bulan hanyalah 1.62 meter per second square only. This one 1.62. Ini yang kita kata dia hanyalah 1/6 daripada bumi punya gravitational acceleration. Tapi kalau di matahari, Masya Allah, 274 meter per second square. Sebab apa? Dia punya massive mass of sun. Dia punya, Masya Allah, terlalu besar. Matahari ni, kalau kita masuk bumi, berapa? Cikgu ada beritahu ke? Tak banyak sangat lah. Bumi boleh masuk dalam matahari lebih kurang 1.3 million. Allahu Rabbi, besar mana? Sangat-sangat besar 1.3 million Earth in the sun. Billion Earth in the sun. Bumi kita rasa besar dah. Yang kata bumi, STBS rasa besar dah. Tak larat dah nak jalan pergi blok depan tu, kan? Duduk blok mampan fizik, malah nak pergi ke blok form 2 tu, jauh dah berasa, kan? Ini kan pula satu bumi, besar dah. Tapi bumi nak banding dengan matahari, compared to sun, 1.3 million Earth in the sun boleh masuk. Bayangkan matahari besar. Jadi dia punya gravitational acceleration dia of course lah sangat-sangat tinggi, dan juga escape velocity dia 6.18 times 10 to the power of 5 meter per second, equal to 318 point something lah kilometer per second. Ni yang tadi apa yang besar tu, Jupiter 60 point something kan. Yang ni 618.0 km per second. Nak keluar daripada matahari, maksudnya pergi matahari memang tak balik dah lah, kan? Apa tu? Dia terlepas, cikgu tak nampak lah. Siapa tulis ni? Dia kalau kat bulan hanyalah 2.37 times 10 to the power of 3. Ni 2.37 km per second. This one, ini masih boleh keluar lagi lah, kan? Bumi pun sebelah, dia 2.37 sahaja. Alright. Moon has no gravitational acceleration and gravity because the mass of moon is smaller than that of sun. Yalah, betul lah, apa kita tahu. Dia kena Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ini geng ganas masuk. Mana dia boleh jual kita punya ni. Aduh, kau ni berat lah kau ni. Letak nama comel sikit. Adolf Hitler dia letak.
Albert Einstein comel dah. Albert Einstein. Yang ni kau boleh buat sendiri. Jadi kan ni kan. Ni boleh buat lah ni. Kalau kau nak rajin buat, boleh buat proba satellite orbit the Earth at height of 700 km. Height tau, dia bagi height. Maksud dia mesti R dia equal to R plus H. Mesti kena tambah. H pula 700 tak boleh ambil 700. 700 times 10 to the power of 3 meter. Power of 3 ni is kilo. So kilometer change to meter. What is the linear speed? Gunalah formula V equal to square root GM over R. R ini adalah R plus H. Semua dia bagi kan? Radius of Earth R. Dia bagi semua. Jadi senang lah buat calculation. So kita nak try kira sekali. Compare and contrast geostationary and non-geostationary satellite. Ini kau boleh nampak dah tadi. What factors determine the linear speed of satellite orbiting the Earth? Linear speed dia tidak dipengaruhi, not affected by mass of the object. Only mass of the Earth and mass of the Earth and radius. Kenapa macam sangkut ni? Pen juga sangkut lah. Lag tak? Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh tak? Boleh. Oh boleh. Cikgu kakak ada bocah kecil ni datang tadi. Anak cikgu datang kok lah lag. Oh macam lag lah. Okay, boleh tak kita cuba soalan last? Habis soalan ni kita boleh rehat lah. Question number 5. Cuba try to calculate question number 5. What is the linear speed of this satellite? Apa kan? Dia pun cakap. Ada orang cakap, ayah seorang cakap. Ada Adolf Hitler. Dah lah tulis nama salah. Ada Hitler dia keluar dah. Tadi. Siapa dapat jawapan untuk Proba 1? Proba 1 satellite orbit the Earth at height of, what is the linear speed of this satellite? Kejap. Cikgu pun rasa macam nak kita dapat kira apa. Mana Abdullah? Cikgu Abdullah. Ni dia. Kita download lah tadi. Berapa tadi kamu kira? Tadi cikgu tak kira lagi. Alamak. Proba. What is the linear speed? Maksudnya dia linear speed GMG 6.7 negative 11 time Earth 5.97 24 divide by ni kena tambah ni 6.37 exponent 6 plus 700 exponent 3. Ni dia. Masya Allah. Tetapi belum square. Square kan? 7504. Semua dapat sama ke? 7504.82. Sama ke?
Ya, Nurul Hafizah angkat tangan. Bagus. So, kelajuan dia, linear speed dia adalah 7,504.82. Yes. Syahir pun cakap benda sama. Cantik. Maksudnya dia dapat senang je kan. Just jangan salah lah. Cubaan. Boleh dengar suara cikgu? Cubaan. Boleh. Cubaan. Okay, boleh. Thank you. Alright. Ngam. Jadi, as a conclusion, kita tengok topik ini punya conclusion. Masya Allah, dia sengit lah. Ni dia, kita betulkan dia. Okay, now, gravitation. Kita buat conclusion apa yang kita belajar daripada topik ini. Which one? Kita tengok yang pertama ialah Newton's Universal Law of Gravitation. Dia ada yang pertama gravitational force, which is equal to actually centripetal force. Buat benda berpusing kan. Jadi dia sebenarnya sama. F equal to gmm over r square ataupun gm1 m2 over r square. Ini adalah gravitational force ataupun juga kita kenali sebagai universal force. Okay? Daya semesta yang mana bertindak pada semua objek. Any two object will have this gravitational force. Cikgu dah sebut itu. Cikgu dengan peti ais ada daya. Cikgu dengan kawan cikgu pun ada daya. Kamu dengan kawan kamu pun ada daya. Daya itu adalah gravitational force. Inilah. Then gravitational acceleration G equal to gm over r square. Yang ni. Kan? Yang ni kita boleh kira juga. Di bumi, kita akan dapat 9.81 di permukaan bumi. Kalau di moon, kita dapat 2 point something. Centripetal force, maksudnya benda yang mengorbit, which one we orbited the earth, so we have the formula centripetal force F equal to mv square over r. Dia sentiasa di bumi. Dia sini, penting. Orbiting the earth. Maka linear speed always 90 degree to force. This one is centripetal force. Mana? Toward the center of the earth. Dia sentiasa bergerak pada ke pusat bumi. Tapi dia punya linear speed always 90 degree. 90 degree to the centripetal force. Linear speed. Kalau putus je, maka dia akan bergerak at linear speed. Itulah. So, gravitation juga kita melibatkan Kepler's law. From Newton's Universal Law of Gravitation can establish Kepler's law. Kepler's law 1, first law, second law, third law. First law, law of orbit. Second law, law of area. Tengok gambar dia macam ni. Nampak gambar macam ni. Ni ada matahari. Inilah law of orbit. Ataupun hukum Kepler pertama. Second law, nampak gambar macam ni. Ni, area. Nampak macam ni, tahu lah. This one is Newton's second law of Kepler's second law. Kepler's second law. This one, Kepler's first law. Third law, nampak macam ni. Ada bumi, ada satelit. So, ada satu lagi satelit. Satelit ni orbiting the earth. This one also orbiting the earth. So, we have, this one is R1, this one is R2. This one is T1, this one is T2. Kita tahu dah. T square directly proportional to R cube. Kita boleh nampak daripada sini dapat formula T1 square over T2 square equal to R1 cube over R2 cube. Gitu. Boleh? Boleh kan? Walaupun kecil tak apalah. Then, man-made satellite. Kita dah bincang tadi. Linear speed of satellite V equal to square root of GM over R. Yang ni. Lepas tu man-made satellite kita akan divide into two. Geostationary and non-geostationary satellite. Geostationary ni you dah tahu dia punya karakteristik dia. 24 hours, same geographical location. Kan? Non-geostationary pun sama juga. Dan nak cari escape velocity daripada linear speed, kita boleh cari escape velocity V equal to square root of 2gm over R. The difference between linear speed and escape velocity is only number 2. Yeah. Okay. Dah nampak kan? Dan juga Kepler's third law ni kita fokus kepada Earth satellite system. Sun adalah planet system. Planet system maksud dia semualah. Start daripada Saturn, Uranus apa semua planet. Tapi kalau Earth satellite system lah, satellite yang sedang berada di atas kita ini. Maka tamatlah topik ini. Yeay, habis. Okay, any question? Tef kata, tepuk tangan. Thank you, Tef. Erwin Chua angkat tangan. Kenapa? Teacher, when exam
Both paper lah, paper 1 paper 2, they give the formula, right? Ya, of course. Dia kena bagi. You nak tengok contoh formula? Sekejap cikgu buka yang last year punya question Untuk chapter ni yang paling banyak formula. Okay, you tengok betul-betul. Yang paling banyak formula adalah this chapter. Let's say PPT. Paper 2 PPT last year Oh, this one is Form 5. It's okay lah. It's okay. Tengok. This is the formula. So for gravitation, F equal to gm1 m2. Gravitational force diberi. Is given. Gravitational acceleration given. Centripetal force given. Centripetal force. Paper 1 and paper 2. Force is given. Centripetal acceleration given. This one is speed. Tapi dia tak bagi linear speed yang tadi. Linear speed bagi juga. This one, linear speed. Linear speed. This one, escape velocity also given. This one, gravitational, apa tadi, potential energy. Ni, pun dia bagi juga. Negative GMM over R. Cuma dia tak bagi T square R cube. Yang ni tak ada masalah. Ini kita bukan nak kira. Nak kira guna formula ni. Kepler's third law pun dia bagi juga T1 square over R1 cube equal to T2 square over R2 cube. Yang ni lain sikit. Kita boleh olah dia jadi T1 square over T2 square R1 cube over R2 cube. Sama je, pusing-pusing itu je. Ada sama. Okay. B, ini sebenarnya kita boleh derive lah. Derive untuk dapatkan kalau B square, dia akan dapat 4 pi square R square over T square. Ini yang cikgu tunjuk tadi tu, kan? Tapi ini tak apalah, at least kamu tahu je formula untuk linear speed kat bawah ni. Ini ada lagi topik yang kita dah belajar. Untuk chapter 1, this one is 1 and 2, force and motion 1, which is buat Buzaz buat, Sutat pun bagi. Bagi juga momentum. Momentum tak bagi. Momentum bagi juga. Cuma dia bagi momentum equal to mv. Ataupun P equal to mv. Soal. Yang dia tak bagi, F equal to mv minus mu over T. This one is what? This one is, siapa tahu? Impulsive force. Dia tak bagi. Ataupun satu lagi, Ft equal to mv minus mu, which is impulse, also not given. Tapi dia bagi FMA. A kita tahu A ialah V minus U over T. Daripada sini kita boleh kita boleh kembangkan lagi. Alright. Ada apa lagi soalan? Tak ada. Okay, thank you Damia and the gang semua. Jom kita tengok. Ini semua geng kita ada sini. Jom kita ambil gambar sikit. Jap. Boleh tak kita ambil gambar? Kalau cikgu stop presenting, ramai tak muka kau kat sini? Macam nak bagi ramai lagi nampak? Stop presenting. You masih boleh nampak change layout. Dynamic. Sini nak ramai. Gitu. Masya Allah, baru nampak. Okay, ini. Yeay. Sinchan pun ada. Sinchan. Alah nenek. Mana kelas kita tadi? Tadi cikgu masuk kelas mana? Masuk kelas Krypton. Nanti boleh share lah ya. Okay. Ramai. Bye. Okay, jadi Sekejap. Kita nak habiskan kelas kita ni. Terima kasih banyak atas perhatian kamu semua, dan perhatian dan juga sokongan masuk kelas hari ni. Walaupun tak semualah, sebab kita join 3 kelas ni. Okay. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan buat lagi kelas macam ni. Kalau masa kita tak cukup, kita akan buat macam ni. Boleh tak boleh?
Boleh. Ya. Boleh. Thank you. Jadi terima kasih banyak. Till we meet again. Selamat bercuti besok. Kita jumpa hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Terima kasih, Guru. Sama. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. Thank you, teacher. You're welcome. Pin pun dah. Thank you. You're welcome. Kasih Nuraihan. Okay, Nur Hafidah. Thank you. Oh, Shanley. Aduh, baru nampak muka Shanley. Okay, thank you. Muhammad Faris. Okay, thank you. You're welcome. Kasih ada dua. Kasih Sophia dan kasih Norehan. Oh. Erwin Charles. Macam mana nak tekan calculator untuk escape velocity tu? Oh, nak tengok kan? Kejap je aku tunjuk. Tapi tu kena present dulu kan? Baru boleh. Kita dapat tadi Sekejap sekejap je present dulu. Saya see. Okay, sini kan? Sini. Yang mana tu? Escape velocity ke apa? Yang formula yang mana? Formula yang mana? Buatan escape velocity. Cikgu yang aktiviti 3.13 tadi. 3.13 ni. 3.3. 3.13. Oh, ingatkan kau salah sebut. Ini, yang ni. Yes. Okay, which one? Macam nak tekan calculator? Saya kira Nak tak yang dapat. nombor 1 ke? Oh, ke semua sekali? Oh. Tenang, tulislah formula tu. Kau tulis formula kan? Dia adalah apa? Escape velocity ialah V square root 2GM over dengan R. Kan? Sebab kan R kecil tu lah R besar. Sebab dia duduk di permukaan planet itu, kita guna R besar. So, square root, tulis dulu. 2G dia adalah 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M dia adalah, ni lah kita ambil M ni. R tu kita ambil ni. Okay, kita ambil ni. So, you tekan calculator macam ni. Mula dengan 2. Tekan darat. Boleh. Ikut. Lepas tu, tak payah tekan kurungan pun tak apa. Terus darat. Sebab dia darat semua. 6.67 eksponen. Ni eksponen ni. Kalau kalkulator kau dia tulis kali 10 kuasa X kan. Yang ni kau dah biasa guna dah. Yeah. Kan, okey. Negatif, cikgu ambil negatif atas ni. Belas. Lepas tu tekan darat lagi. Berapa mass dia? 4.87. 4.87. Eksponen 24. Eksponen 24. Tekan sama dengan dulu. Settlekan yang atas. Ni kau dah settle yang atas tau. 2 darab G darab M dah settle. Tekan bahagi. R dia lah ni. 6.05. 6.05. Eksponen 6. Tekan sama dengan lagi. Mana sama dengan. Okey. Dapat yang ni. Betul? Dapat. Okey. Lepas tu tekanlah punca kuasa. Baru tekan sama dengan lagi sekali. Oh, dapat 3284 ni. Boleh? Boleh. Thank you, cikgu. Itu je cara dia. Okey, bagus. Boleh insyaAllah Okay. Okey, sampai kita berjumpa lagi. Kau bukan duduk asrama ke? Mana ada? Oh, salah orang. Okey. Okey, tak apa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi